Saya tahu Pulau Pinang tu Kedamnya. Saya tahu Pulau Pinang tu Kedamnya. Kan ambil balik. Kan ada terlepas apa-apa memang hak kita. Semua orang ingat, masalah Sabah pasal pembangunan, apa semua. Kita perjuangkan hak-hak yang lemah tu dalam perlembagaan itu. Kita pun tak maulah merayu-rayu minta duit dengan federal. Kita cuma mahukan pembangunan sedara. Tak payah nak bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia berbeda-beda, tetaplah satu. Tapi di Malaysia sungguhlah lucu. Di Malaysia kita bersekutu tambah seteru. Setiap hari kita bergaduh dengan kaum Cina. Setiap hari kita kecoh dengan orang Sabah Sarawak. Di Malaysia, konflik perkauman sudah biasa terjadi setiap hari. Kaum Melayu negeri Kasino tersebut suka bertikai dengan kaum Cina dan masyarakat Sabah Sarawak. Apalagi, kaum Melayu Malaysia merasa sebagai kaum terhebat di alam semesta. Selain itu, juga terjadi konflik wilayah. Negeri Kedah misalnya, merasa berhak atas Pulau Pinang yang sekarang berdiri sendiri sebagai salah satu negara bagian. Dan pertikaian itu terus memanas. Saya tahu Pulau Pinang tu Kedamnya. Jadi sepadan negeri kita lebih sana pulau. Kan? Jadi tak ada lah sepadan Kedah Pulau Pinang tu. Dengan Perak mungkin ada. Tulis. Pajak lah. Pajak. Ambil. Tulis. Kan ambil balik. Kan ada terlepas apa-apa memang hak kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kedudukan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam persekutuan adalah jelas. Ulang 3 kali. Adalah jelas. Perlembagaan persekutuan dengan tegas menyenaraikan Pulau Pinang sebagai salah sebuah negeri dalam Malaysia sama taraf dengan negeri-negeri lain. Isu berhubung dakwaan sewaan atau bayaran kepada Kedah juga tidak timbul di peringkat kerajaan negeri Pulau Pinang. Berdasarkan perjanjian 1869 antara British dan Kedah serta peruntukan perkara 167/7 dan perkara 169/A Perlembagaan Persekutuan, apa-apa komitmen bayaran tahunan yang wujud pada zaman pemerintahan British telah berpindah menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan dan bukan kerajaan negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang tidak mempunyai apa-apa obligasi untuk membayar sebarang bentuk sewaan, pampasan atau bayaran kepada Kedah. Dan kedudukan ini adalah selaras dengan evolusi perlembagaan negara serta struktur persekutuan Malaysia. Kerajaan negeri menolak sekeras-kerasnya sebarang naratif, provokasi atau mesej kebencian yang dimainkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sehingga mampu menggugatkan keharmonian awam. Kesimpulannya, Pulau Pinang ialah sebuah negeri yang berdaulat dalam persekutuan dan segala komitmen kewangan sejarah yang melibatkan Kedah adalah urusan kerajaan persekutuan.
Selain urusan Kedah dan Pulau Pinang, wilayah Sabah Sarawak pun menjadi masalah besar di negeri kasino Malaysia. Ketidaksukaan Sabah pada pemerintah pusat Malaysia terlihat dari hasil pemilu di Sabah belum lama ini. Partai pendukung Anwar Ibrahim kalah telak di sana. Suara partai PKR dan DAP benar-benar hancur. Ya, sok sendiri, pihak sok sendiri, mereka ingat bahawa perkara-perkara yang mereka nak lakukan dekat Sabah ini macam duit bapak mereka punya. Seolah-olah kerajaan pusat ini kerajaan bapak mereka punya. Akhirnya orang Sabah nampak di situ. Orang Sabah nampak di situ dan akhirnya orang Sabah tahu bahawa duit yang ada di persekutuan itu duit mereka. Anwar Ibrahim tak perlu nak menyekat peruntukan untuk Sabah. Anwar Ibrahim tak perlu nak bercerita tentang tanpa rundingan dan sebagainya kami ini. Dan akhirnya penolakan itu berlaku kepada parti PKR dan PS. Orang Cina di Sabah umpamanya, mereka tidak menyokong PKR, hidup mereka sama seperti biasa. Orang Cina di Sabah umpamanya tidak menyokong DAP, hidup mereka sama seperti sedia kala. Dia tak ada masalah pun. Jadi inilah contoh-contohnya. Tapi kamu datang ke Sabah, nak kempen, hanya nak tunjuk gambar Anwar Ibrahim terpapang dekat poster-poster besar dekat Sabah. Tidak membantu. Orang Sabah tak sebodoh itu. Kan kita baru selesai kempen di Sabah. Dan saya sebagai manusia, saya faham juga orang marah. Dia kata, dengar menteri silih berganti, kerajaan silih berganti, Perdana Menteri silih berganti, air belum berganti. Elektrik disebut karan. Nenek saya dulu sebut karan kalau di Penang. Elektrik belum pasang, jalan lubang-lubang. Jadi bagi dia resah. Dia belum cukup yakin. Saya tak salahkan mereka. Ya, walaupun kita telah luluskan jumlah kewangan yang paling besar dalam sejarah. Ada salah faham lah. Kita tak benci pun orang Selangor, orang Kelantan, Kedah, apa semua. The issue is not between Sabah people and Semenanjung people. Itulah ada, sometimes kita orang sejarah kan, kita pun susah hati juga. Apa dalam kehangatan pilihan raya banyak orang cakap yang terlepas cakap, dia kata orang Semenanjung, orang Melaya. Apa yang diorang tujukan Semenanjung dan Melaya itu specifically sebenarnya kepada administrative power dan legislative power. Bermakna pusat pentadbiran lah. Diorang kata, okay, kita mau pihak government, kerajaan pusat untuk memahami intipati masalah Sabah macam itu. Semua orang ingat, masalah Sabah pasal pembangunan apa semua kan. Tapi sebenarnya banyak orang ingat, kita ni satu Malaysia. Jadi kita kena apa keputusan federal, semua mesti ikut. Kita memang ikut. Cuma kita perjuangkan hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan itu. Kita pun tak maulah merayu-rayu minta duit dengan federal, minta ini dengan federal untuk bantu kita punya pembangunan. Kita dah sama-sama membentuk Persekutuan Malaysia sejak 1963. Kita cuma mahukan pembangunan setara. Begitulah masalah serius di negeri kasino Malaysia. Terima kasih sudah menyimak sajian kami. Tak payah nak bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia berbeda-beda, tetaplah satu. Kita bersekutu tambah seteru.
Setiap hari kita bergaduh dengan kaum Cina. Setiap hari kita kecoh dengan orang Sabah Sarawak. Korang pun paham negara Malaysia tidak dibikin oleh sultan kita. Negara Malaysia adalah bikinan penjajah British. Tak heranlah kita suka bergaduh sampai berlebihan masa. Tak payah nak bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia berbeda-beda tetaplah satu. Tapi di Malaysia sungguhlah lucu. Di Malaysia kita bersekutu tambah seteru.